Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Negeri Malaysia Berhad. Hari ini saya di satu unit rumah yang mempunyai 4 bilik, 3 bilik air di Kampung Kuno Tengah ya. Jadi pada sesiapa yang nak melawat rumah ni berdekatan dengan ofis kami lah di Kampung Kuno Hilir pula. Baik, ini adalah rumah 4 bilik, 3 bilik air yang panjang darab lebarnya adalah 35 kaki darab dengan 53 kaki pada luasan 1438 kaki. Baik, saya bawa tuan-tuan untuk melawat ya. Sebab ada yang bertanya kepada saya tentang bilik-bilik yang berkuasa 10, 11, macam mana susun atur dalamnya, bila dah susun atur queen size punya katil dengan almari, bagaimana ruang yang tersedia, yang balance ruang yang ada. Jadi di sini telah ada barang-barang perabot dalam, jadi kita boleh bawa tuan-tuan dan perempuan untuk melihat ini. Baik, saya bawa tuan-tuan dan perempuan melihat. Baiklah, ini adalah pandangan sisi hadapan rumah ya. Ini actually rumah ni adalah unit yang kedua ya, model yang sama lebih kurang, tapi unit yang kedua yang kami buat. Satu berada di Kampung Jerangkang, Labu, dan ini lagi satu lah, cuma susun atur dalamannya ini saya menggunakan kita susun semula lah mengikut kesesuaian lah pada saya ya. Baik, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Lebar hujung ke hujung tadi seperti yang saya cakap di dalam video adalah 53 kaki ya. 53 kaki itu daripada hujung sini bawa ke hujung sana lah, dan 35 kaki adalah daripada porch, hujung porch ke yang belakang tu sekali. Harga binaan rumah ini untuk Negeri Sembilan ya, berharga RM205,000 pada kawasan 1438 kaki persegi ya. Binaan menggunakan dinding batu bata merah dan juga atap genting. Atap genting kami menggunakan jenama Saga ya. Dan ini nak ke sisi kanan ni susah sikit ya tuan-tuan, sebab memang dia betul-betul dekat tepi. Begini. Dekor-dekor ni semua adalah percuma. Dekor yang kita beri adalah percuma. Kita memang nak rumah tu nampak menarik dan cantik. Tapi kalau tuan minta tambah daripada apa yang kita berikan, baru ada tambahan bayaran lah. Kita menyediakan khidmat lukisan 3D secara percuma untuk pelanggan kami ya. Apa yang dimasukkan dengan pelanggan kami adalah bila tuan berikan bajet dan kita propose, tuan bersetuju, tuan-tuan dan perempuan bersetuju dengan layout dan harga, tuan-tuan kena letak deposit ya pada kami sebagai tanda jadi ya, sebanyak 2,500 ke 3,500 lah, bergantung kepada saiz rumah. Dan deposit ini akan dipulangkan semula setelah dalam bentuk pembayaran pertama rumah nantilah. Kita buat percuma saja kita punya design. Baik, saya zoom out sikit. Untuk kemasan dekor-dekor ni, zoom in balik kan, zoom out kan, nampak apa cantik kan. Ni kita punya apalah, kita punya dinding prima plank, kemasan prima plank. Seterusnya ke bahagian dalam ya. Ke bahagian dalam, tile-tile ni semua adalah tile yang basic. Ini pintu yang basic ya kita bagi. Ini hall ruang tamu. Ruang tamu ni berkeluasan 24 kaki lebar dan 17 kaki panjang. Dia lebar, dia maksud lebar tu hitam sini ke sana lah. Panjang dia tu, daripada sana bawa ke sana. Tu lebar ya. Tutup pintu dulu. Baik, tile ni boleh pilih. Ini tile yang kita berikan lah. Saya zoom in sikit. Cornice untuk plaster ceiling ni ada elbow ni, ini ada tambahan ya. Baik, ini adalah ruang tamu tadi, dan ini adalah ruang dapur berserta dengan ruangan makan. Ruang makan ni berkeluasan lebih kurang 24 kaki tak salah saya, ke 28, itulah lupa pula tadi. Darab dengan 16 ya. 16 tu maksudnya yang paling ujung lah, ujung sana bawa ke ujung sini ya. Panjang sini ke sana adalah lebih kurang 28 kaki. Juga ada cornice ya, tu tak tahulah siapa manjat atas bumbung tu, dia tak tutup pula. Okay, pasang lampu.
Tingkap kotak-kotak ni ada additional lah. Ini adalah pandangan daripada dapur. Baiklah, saya akan bawa tuan-tuan untuk melihat bilik-bilik ya, bilik-bilik. Tunggu sebentar. Sebelum ni kita tengok tabletop dulu. Ni tabletop ni memang kita bagi, dah include dalam kita punya harga. Untuk Negeri Sembilan 138, Melaka 138 ringgit per kaki untuk rumah macam ni, dengan batu-batu merah, dengan ketinggian rumah lantai ke ceiling 11 kaki setengah. Dan ini pintu bifold door ni tambahlah. Rumah ni ada 3 bilik air, cuma yang bilik air yang ini tak ada shower lah, sebab tuan rumah nak jaman cangkung je. Jaman cangkung ni pun boleh, kalau tuan-tuan nak, boleh lah, tak ada masalah. Ya, ikutlah permintaan. Macam saya lebih suka lah zaman duduk lepak sikit, macam ni. Ni bilik air saja ya. Ni bilik air saja. Saya zoom in sikit supaya boleh nampak kemasan tile, keindahan tile ni. Cuma lampu tak ada, gelap lampu belum pasang, saya trik belum dapat. Baik, ni kita punya dia punya apa tu, dia punya switch lah. Kita menggunakan jenama siman. Pintu-pintu bilik semua menggunakan pintu bifold door, molded door. Ni bilik ya. Bilik ni berkeluasan 11 dan 11 ya. Saya mula daripada dapur nampaknya. Bilik ni berkeluasan 11 dan 11. Bila saya zoom out tu, tile tu nampak kurang menjilat je. Tadi saya zoom in kan, bila kita zoom out, kita zoom in, nanti orang tak berapa nampak jelas keluasan bilik tu. Jadi saya terpaksa lah zoom out balik. Ni hall tadi yang berkeluasan 17 kaki darab dengan 24 kaki. Dan kita ke bilik tidur utama dulu. Bilik tidur utama ini berkeluasan 13 darab dengan 13 kaki ya. Ni bilik tidur utama lah. Bila tuan-tuan dah letak katil, katil queen tu, macam tu lah rupanya. Di sana, ni saya zoom out ya. Macam ni lah, agak lapang juga ya. Bilik 13-13 dah kira besar lah dah pada saya lah. Tetapi point of view masing-masing tu berbeza ya. Inilah dia punya suara saya pun dah kurang berdengung, sebab dah ada perabot dalam ni, dia menyerap kita punya bunyi dia. Saya pusing lagi. Sebab baru tempoh hari lah ada yang bertanya dengan saya, bilik 10-10 kalau diisi barang macam mana? Kata, macam ni lah. Ini bilik 10 darab dengan 11. Macam ni lah keadaannya, yang telah disusun atur barang ya. Yang telah saya zoom in sikit untuk nampak kemasan tile. Video nanti akan agak panjang lah, selalu saya malas cerita panjang, nanti orang muat. Jadi ni nampak lah dia punya apa, dia punya ruangan macam mana ya. Saya masuk lagi. Ni tuan-tuan boleh tengok 10 darab 11 ni bilik ya. Yang lagi 2 bilik tadi kosong lagi lah, belum ada barang-barang. Baik, ini adalah bilik yang keempat ya. Bilik ni actually bilik yang ketiga, sebab kita mula dari dapur, jadi bilik compact lah dia. Jadi ni bilik yang keempat. Ni tuan-tuan boleh lihat dengan kemasan ceiling. Point aircon tu ada tambah. Ya, baik. Saya rasa setakat ni saja, dah 8 minit dah kan. Banyak nak cakap, orang pun tak ada nak dengar kan. Saya rasa setakat ni saja. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Sembahat. Kami di MIH kami reka dan bina mengikut bajet anda. Baik, sekiranya tuan-tuan sudah ada lakaran pelan, boleh bari pada kami dan kami beri harga, dan kami akan tanya tuan-tuan dan puan-puan nak konsep rumah yang bagaimana, dan kami akan buatkan gambar 3D-nya secara percuma, tapi ada deposit lah untuk pelanggan kami. Maksud dia memang tuan dah confirm bahawa rumah kami, boleh kami buat gambar 3D tu. Baiklah, sampai di sini saja. Assalamualaikum.